Itu punya nasib lah. Nasib buat lagu pun nasib. Fikir punya fikir. Itu punya karakter apa, punya cerita apa. Kisah cinta, kisah banda di mana-mana. Memang kisah cinta orang pilih kasih memang tidak baik. Yang seharusnya tidak harus dipertahankan. Memang selalunya orang pilih kasih tidak perlu dipertahankan. Hanya perlu diabaikan sahaja. Abaikan sahaja orang pilih kasih itu. Memang patut tidak ada di dunia. Gelezi, makan nasi, makan sayur, makin gelezi. Beri macam-macam lagi tu sini. Apa punyalah otak orang pilih kasih. Nak balas budi tapi buat anak sengsara sendiri. Memang pantas sendiri kena nasib tu. Memang pantas dibenci oleh anak sendiri. Memang suka sangat sibuk. Memang suka sangat nak buat macam-macam tanpa fikir keburukan. Nak tebus kesilapan malah dah mati dulu. Tak tahu di mana jalan cerita novel ini. Punya siapa fikir buat novel ini tidak bawa keburukan. Memang pantas sekali dapat gitu. Tapi tidak terang macam-macam punya cerita. Novel apa entah tak jelas. Novel tak jelas. Harap-haraplah berhentilah novel tak jelas macam ini dibuat lagi.